dekat Pusat Pembelajaran Komuniti Jalan Chowkit, Kuala Lumpur, yang mana kita mendapat kita kata rahmat Allah untuk semua yang mana di BKL bersetuju untuk membenarkan kita fully utilize di tempat ni 2 minggu, 2 kali sebulan lah. So jadi kalau kita lihat di sebelah sana tu bila kita datang awal, kita akan berjemaah untuk solat Isyak sebelum kita memulakan pengajaran Iqra' hari inilah. So malam ini kami juga diberi rahmat oleh Allah, ada individu yang ingin bersedekah kurta untuk persiapan raya, dan program malam ni kita bersedia untuk bagi input kepada anak-anak ini berkenaan dengan ibadah puasa. So kita akan terangkan dia bagaimana, kenapa perlu berpuasa dan sebagainya. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, kita dapat selesaikan dengan mencapai objektif yang kita harapkan lah. Okey, siapa yang dah baca? Okey, dia sikit, tengok sikit. Sikit. Ambil semua ni. Oi, bukan nak okey lah. Ha? Lelaki umur berapa tahun? 7 tahun. Ha? Ini adalah sumbangan daripada individu yang mana kita find out setiap kanak-kanak yang masuk program ini, kami akan bagi satu bakul. Dalam bakul ni ada semua barang lah, pensel, color, gam dan sebagainya, yang mana mereka akan datang ambil setiap kali perjumpaan, dia akan ambil satu barang. So ini menyebabkan antara faktor yang mana kita rasa this is kita kata benefit dia datang and join instead of dia belajar Iqra', belajar membaca, belajar mengira, and then mereka akan dapat lah barang-barang yang ada dalam ni. So kita akan top up setiap bulan lah. Tapi kami juga tidak ada kita kata sumbangan directly lah, tapi kita akan cuba dapatkan lah untuk masukkan. Dan ini adalah bakul-bakul yang kita simpan kat sini, dan student ni budak-budak ni akan ambil lah bakul ni, sebab bakul ni dah ada nama dia orang. Ustaz nak terlibat sebagai volunteer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noor Azaki bin Zainal. Saya bertugas di Jabatan Pendidikan Kuala Lumpur. Mari masuk. Jadi kita buat program ni untuk anak-anak kita, untuk membantulah anak-anak kita belajar dalam pelajaran untuk meningkatkan kemahiran belajar lah. Dan jadi kita tahu
keperluan anak-anak ni antaranya ialah pelajaran akademik. Kan? Jadi kami tahu anak-anak ni bila waktu malam mereka akan berada di sekitar kita Kuala Lumpur. Kan? Jadi apabila kita tengok keadaan tu, jadi daripada Kelab Kebajikan dan Surat Taqwa ni untuk bergabung dan bersama dengan volunteer-volunteer kita carilah sukarelawan daripada kalangan pertubuhan kegiatan dakwah, guru-guru agama kita dan guru-guru di sekitar Kuala Lumpur kan untuk membantu anak-anak ni, dan kita tekankan kepada Iqra'. Iqra' ni maknanya macam-macam mana pun kehidupan mereka kena belajar Al-Quran kan. Dan juga bila kita ada program kat sini, kita juga buat solat jemaah. Lepas tu kita akan selitkan ilmu-ilmu agama lah pada anak-anak, sebab kerana itu je dengan hasrat kita sebenarnya pada anak-anak ni, kita nak keluarkan anak-anak ni daripada kelompok kehidupan mereka yang sekarang kan. Sebab dengan pembelajaran saja mereka akan boleh keluar daripada kelompok keadaan sekarang. Jadi insyaAllah lah untuk Ramadan ni, saya ucap terima kasih kepada semua petugas-petugas kita yang banyak membantu dan betul-betul memberikan semangat kepada anak-anak ni. Kalau kita tak dapat buat semua, kita buat sikit lah. Nanti kita ada semangat pada anak-anak. Wallahualam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah SWT kerana Allah SWT memilih saya dan rakan-rakan di sini. Okay, saya nama Muhammad Muhaimin bin Muazzam. Saya berasal di Kuala Lumpur, Banatul Razak, dan saya tinggal di Senton, Datuk Senu. Saya bertugas di SK Sekolah Kebahasaan Patalan 1 Jalan Kelang Lama, dan saya mengajar dalam bahasa Arab. Dan kenapa saya datang ke sini? Sebab saya rasa ini adalah tanggungjawab. Kami memang mengajar ikhlas lillahi ta'ala, sebab dia adalah salah satunya adalah anak bangsa kita dan dia adalah agama Islam, supaya celik membaca Al-Quran dan baca Iqra'. Kerana itulah kita punya dipanggil aset bekalan di akhirat. Sebab apa? Kalau satu hari Allah SWT bertanya, apakah kamu khidmat untuk masyarakat? Dan inilah nanti anak-anak ini dikata apa? Sebagai contoh, wahai Allah, ni ustaz, ni kawan saya yang mengajar kami di dunia dulu. Inilah aset sedikit sebanyak. Dan ini adalah untuk ganjaran di akhirat kelak. Kerana kita bila fikir balik, kenapa kita berbuat baik? Sebab itulah Nabi SAW berdakwah, iaitu mengajar kita tentang akhlak, adab dan berkasih sayang sesama manusia. Saya setakat ni cukup ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Zariani binti Ishak. Saya bertugas di JPWPKL, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebenarnya program ni kami start tak sampai setahun pun lagi, Ogos last year. Sebenarnya pencetusnya bermula dari kami nak buat program perhimpunan bulanan. Jadi masa tu saya pun macam terpanggil lah. Ada juga rakan di jabatan yang suggest, why not kita punya tema tu kita pergi kepada anak-anak gelandangan. So bila dengar tu hati saya macam tercuit lah. Selama ni saya pun tak pernah menyelami kehidupan gelandangan ni sebenarnya. Kan kita tengok kat TV, kadang-kadang dekat paper, tapi bila dia ada peluang untuk kita sekali join, saya rasa this is my chance lah untuk tengok sendiri kehidupan anak-anak gelandangan. Dan bila saya join first time tu, memang saya rasa mungkin inilah salah satu cara saya nak beri balik pada masyarakat. Sebab mungkin kalau amal jariah lain saya tak mampu mungkin. Tapi dengan cara ni saya rasa saya boleh mungkin tunjukkan sedikit kasih sayang pada mereka, dan mungkin tunjukkan pada anak-anak ni yang ada kita di luar sana yang sebenarnya care pasal mereka. Supaya kadang-kadang mungkin mereka ni dia, yang saya pernah dengar jugalah pengalaman sebelum ni dengan budak-budak ni, ayah pun tak tahu ke mana, mak pun tak kenal siapa. Jadi kita cuba fill in the blanks lah, walaupun tak seberapa sebenarnya. So harapan saya mungkin selepas ni saya akan, untuk diri saya sendirilah, saya akan lebih konsisten untuk buat jariah ni walaupun tak seberapa. Dan saya rasa ramai pun rakan-rakan di luar sana sebenarnya nak bantu, tapi mungkin tak ada kelapangan masa. Tapi cubalah join sekali, kita akan macam terpaut untuk terus bantu diorang ni. So itu sajalah daripada saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.